Hey guys, video ni aku akan main Minecraft Survival Mode. So, jom lah kita buat world. Create world. Okay, world name buat world cube. Kita buat world cube sebab gila banyak kotak-kotak kan. Lepas tu kita buka koordinat dengan hari dan itu je lah. Kambing. Apa pandang-pandang? Kambing. Pandang-pandang apa? Okay. So, aku spawn dekat. Okay. Oh. Boleh nak dikatakan spawn tempat yang terbaik aku rasa. So macam biasa, benda yang lain lah. Dalam Minecraft ni, benda yang kita selalu patut kena mulakan adalah ambil kayu. So kayu, cable dengan bed. Okay, buat stick. Ambil batu. Okay, baik, ada cool kat situ ni aku ada rendat. Okay, buat stone pickaxe pula. Ni ambil ni, kau paling penting untuk nak masak-masak aku. Okay, nice. Terus tu buat sword. Okay, nice. So sambil kita explore ni, kita semula lembu. You kambing. Tahu ada orang pernah kata lah. Mana air yang tadi? Tadi baru je nampak situ. Ini dia iron. By the way, dapat satu air pun bagi aku dah cukup. Sebab apa? Benda yang paling murah dengan berguna lah adalah shield. Okay. So ada lagi iron. Tapi tak ada iron, tapi ada coal. Okay. Nice. Sikit. Okay, aku rasa aku nak pergi ni di bawah sekali nak check je ada ancient city ke tak. Okay, sebelum tu aku perlukan buat water bucket untuk naik atas. Okay, dah jumpa batu saya tak tahu. Okay, nice. Jawab lagi. Ini ya tempat ni. Okay, so situ ada biome forest yang macam pokok sini. So mantap, ada berry boleh aku yang tak. Okay, so ayam okay, waktu bucket. Okay, waktu bucket bagi aku bucket. Dengan shield. Tengok, murah je. Satu iron je dan kayu. Siap. Nice. Okay, nak masak. Sekarang ni nak cari apa kan dulu. Aku cari ya Allah. Aku cari air. Tadi aku bawa je jumpa air tadi. Sekejap. Alamak. Oh no. Hehe. Yes, okay, air. Mana aku ni? Tujuh ni.
Dia ada cave di sini. Everybody, tapi sekejap aku nak cepat. Mana lubang? Masuk. Mana lubang ni? Tak ada. Oh. Mana aku punya ni tempat? Aduh ai. Jangan buang masa aku boleh lihat. Mana barang tu? Mana lubang tu? Oh sini guys. Lama pakai lubang. Lubang bawah lah. Mana gua tadi? Oh itu. Oh, sisi. Ada. Sana. Okay, so dek ni kena tunggu. So macam tu lah. Okay, so dek ni, so ni agak lama sikit, so korang kena fast forward lah. Tak apa aku fast forward untuk korang. Sekejap. Main crafting table jumpa apa. Ya Allah. Apa? Satu je. Oh lagi. Buat copper armor. Mak, siapa tu? Mana dia datang? Aku nak mati. Ayah. Baik. Gua besar. Sekejap. Ya, apa ada pula. Nice. 663. Baik. Yes, sir. Baik. Sleep. Jangan tidur. Ada wit juga. Dua sama ni. Meletup. Creeper meletup lah. Dia tak nak meletup pula. Meletup sah. Meletup lah. Dia tak nak meletup kat bumi situ. Aku tambah sikit. Meletup. Alah ten ni pula tak ada sekali tengok situ. Tak apa meletup je lah. Apa ni semak tu lah. Nak buat apa ni? Okay, so aku buat ni kat sini. Sini aku masak. Okay. Masak pula. Nampak.
sekejap. Tadi touch. Besar tu. Okay ni. Okay, kita dekat pixelet. Oh yeah. Besar tu okay ni. Wah hebat lah. Okay. Yup, ada iron juga. Okay. Yeah. Semak ni. Semak lah, aku nak buat thumbnail lah. Cepat. Semak lah. Okay, ambil air ni. Ingat nak pergi cari ni. Apa tu? Apa panggil tu? Apa je? Cari ni. Apa tu? Apa je? Aku tak tahu aku nak cari apa. Sekejap, aku nak explore sekejap kat sana. Tapi ada banyak mobs. Alah. Orang tahu ada Ancient City kan. Aduh. Tak apa, tak payah. Tak payah, aku just dig bawah sekali. Sekejap, aku just cari barang yang perlukan je. Okay, nice. Okay. Apa aku nak tu? Buat ni. Kena armor sedikit. Why not buat boot? Okay. Pickaxe. Alright. 2. Okay. Mak ni, mana datang? Oi, ya Allah. Kejut aku. Cepat. Buat heart attack je lah. Mati lah. Cepat. Aduh. Ya Allah, terkejut aku. Mana pula datang dua adik-beradik. Oh, nak main je tak senang. Kat sana pun ada. Aduh. Nak dulu. Besar tu okay ni. Aku rasa ada Ancient City lah. Ada Ancient City memang OP lah. Okay, sabar jap. Ada 2 tak guna ni. Sabar jap. Tak guna. Ada je. Aduh, sabar jap. Okay, nice. Diorang 2 gaduh. Kita balik macam ni. Pukul ni. Lepas tu pukul ni. Alah, semak lah zombie ni. Aku nak bunuh ni. Alamak. Set. Tak kena gue. Kena. Ni. Tak kena. Okay. Yellow. Wah. Yes. Ya Allah. Aku lu. Ci. Okey. Ya Allah, semaklah skeleton ni. Aku dah dulu lah. Nak gaduh dengan aku je lah. Kau nak gaduh. Tengok gaduh dengan aku kalah. Tapi tak cari gaduh dengan aku. Apa? Bagi balik barang aku. Gaduh. Cuma nak gaduh sangat kan. Kau faham. Ambil lah. Orang aku jatuh sana. Bagus. Aduh. Nampak lagi orang tak berhati. Ya Allah, macam mana dia spawn.
Semak gila mak. Aduh. Apa? Bukan banyak atas pun dia. Okay. Kalau barang filem bagus. Sangat bagus. Okay, masuk aku tak bagus. Tengok barang filem tak guna. Oh sana kat atas ni apa. Ya Allah, asal dah tiba-tiba dah spawn dah. Kita kau tak jumpa, sangat bagus. Oh, aku tak buat lagi. Oh, buat terbalik tu aku lah aku. Okay. Dia bagi. Sekejap. Ada cara nak bunuh skeleton. Jangan. Ya Allah, habis semak gila tu. Ya. Relax. Okay. Jom gaduh. Buka. Bila aku dah elok nak gaduh dua ni. Dua yang semak. Kau pal. Kau tak pasal hati dengan aku. Apa lah? Ambil lah. Apa pusing. Apa lah kau gaduh. Lepas tu kau pula mati. Ya Allah. Geram ni aku. Aku tak suka je orang. Sekejap. Jangan ada sahabat belakang aku. Okay. Tu apa tu? Tu skop ke? Bukan skop masa aku tu. Apa benda tu? Nampak? Palang-palang macam tu biasanya Action City tau. Ada. Oh lama. Aduh. Sekejap. Perlukan air. Macam mana? Okay. Allah. Jangan jatuhkan aku. Okay. Sekarang ni aku perlukan buat banyak torch. Banyak gila. Banyak sangat. Sangat banyak. Aku habiskan je lah. Okay. Banyaknya mob. Seyo. Satu. Aduh. Tak relax. Pergi mampus semua. Tak guna. Letak sekeliling. Ni Ancient City. Okay, aku nak pergi tengok kat sana. Ada mansion baik. Sekejap gelap ni. Aku nak check kat sana. Ada apa-apa tak? Okay, aku ingat Ancient City. Sebab biasanya pala-pala begini macam Ancient City tau. Ada ke tak? Allah. Besarnya game ni. Ya Allah, aku nak explore banyak sangat. Aduh. Diamond. Oh my god. Yeah. Alamak, tak ada yang pickaxe. Aduh, sakit. Kau nak gaduh sangat. Anak orang. Jangan kacau aku. Aduh. Dasar anak orang. Alamak, skeleton pula dah. Bagi aku generate aku. Go away. Jaga spear tu. Ambil. Tak kena. Ambil.
Dasar mak bapak diorang ni jaga anak elok ah. Sini kau. Tak sampai. Aduh, aku risau sekali tu tengok aku. Jap. Okey. Apa? Gaduh kan aku. Ambil kau. Naiklah atas tu. Sini. Apa? Ambil kau. Sekarang mak bapak ke tak ada. Habiskan kau. Aduh. Ada lava kat sana. Sabar sekejap. Aku. Sabar sekejap. Aduh. Tak kena weh. Letak sekeliling. Ya Allah, geramnya aku. Tembak tak kena dah. Sekali belakang kau benci. Mana datang anak orang ni semak betul. No. Oh my god. Sabar sekejap. Buka makanan. Okey, tak buat dulu. Mampu tau, tak guna tu. Anak orang dah kepala kecil. Mati, ambil kau. Oh my god. Mati anak orang tak guna. Asal tiba-tiba banyak. Aku jumpa 3 anak baby zombie. Cepat. Sebelah ada creeper apa belakang. Okey, cek sekeliling. Aku nak buat apa? Okey, walah. Ambil ni. Semaknya. Bahal lah. Ramai. Sekejap, mana makanan aku? Go away. No, diamond. Masih baik diamond aku. Aku tak boleh lah. Mak paling semak. Tak berdiri cuba letak sebelah. Tak guna tu. Diamond aku masih elok. Ada apa? Nampaknya ada 3 je. Okey lah tu. Okey. Ya Allah, babi. Dia nak explore lagi. Okey, baik. Dia kena zombie. Aku nak explore sikit. Aku cuma perlukan lagi 2 diamond untuk nak buat enchanted, buat apa-apa tu semua. Oh my god. Semaknya lagi orang semua. Aku nak mati dah. Come on lah, ada yang sensitif ke tak? Dah lah banyak. Ada witch. Nak bunuh ni susah. Asal dia tak minum air dia. Alamak. Jaga di. Oh my god. No. Okay, I'm back. Okay. Ya Allah. Manalah skeleton lah. Kalau aku pukul banyak tu sepatutnya witch tu dia pergi minum air merah dia pergi terus baling tu. Dengan aku dengar zombie kat luar sana habis aku.
Siapa di sana? Ya, aku bunuh ni jap. Mati kau. Aku dapat diamond, yes. Nanti di belakang, cek sini. Okay, nampaknya dah tak ada. Aduh. Yes, diamond. Sabar jap. Mati. Oh my god. Wih, ya Allah, ramainya. Ini zombie apocalypse siapa? Wih. Oh my god. Aku survive. Okay, chill. Sekejap, bukan banyak blok. Wih, ya Allah, zombie. Kau tengoklah berapa banyak zombie ni. Buat thumbnail. Kenapa lagi macam ni? Semak lagi ni. Asal 18 blok je. Okay, aku boleh. Okay, we go. So. Aku main back boss. Okay. Ambil. Tu je ke? Okay, ada lagi. Baik. Okay dah cukup dah email dah. Banyak ni je aku nak. Wah, dia orang dekat luar sana. Alamak bosok. Alamak, tak balik. Lah ya, siapa nak dengan aku tadi? Lah ya, siapa nak aku tadi? Ha? Pacuy. Pacuy. Sini ya, nak aku tadi kan? Mati kau. Siapa lagi? Kau nak juga? Oh iya. Sini lah. Cepat, mati kau. Aduh, sakit. Okay, aku rasa tiba masa aku nak belah dari sini. Jap. Untuk hoki tiba ada dah lagi kan. Oh my god, nak balik. Aku tak ada rumah lagi. Aku dah pergi cari diamond dah. Alamak. Mati ke spider. Give me that wool lah. Wool lah, I mean string. Okay, kalau ada sini cepat. Okay. Aku rasa sampai sini je lah aku explore. Nanti takut sesat ni. Sekejap. Mana X aku? Oh ni. Okay. Ui, sakit tu sakit. Bismillah. Ui, oh my god, belakang tiba-tiba. Ya Allah, asal ramai nak cek gaduh dengan aku ni ya. Aku buat apa? Aku tak bagi hutang apa ha? Kau faham? Padam ke mas lubang? Ambil ke? Ui, banyak SP aku bunuh-bunuh ni. Saja. Tak mati. Betul lah. Okay. Rasa cukup lah tu aku. Aku takut aku sesat nanti. Benda aku nak sekarang ni adalah ambil semak ni. Okay, sekarang aku nak ambil lava ni. Lava ni sangat penting. Perlukan obsidian. Ya dah, aku nak caw dari sini. Tak, aku nak explore kat Mineshaft.
Tak kena. Tak kena weh. Alamak witch. Macam mana jalan? Oh, jangan aku sesat. Okey, aku tak sesat. Aku tak sesat. Tak sesat. Sabar jap. Oh my god. Oh. Aduh. Yes, lapis lazuli. Lari. Kau nak apa dengan aku terbakar kau anak orang tak guna. Jangan pergi kat aku. Allah. Memang annoying lah anak orang ni. Tengok berapa kali dah. Dah lah sakit anak orang je kau tak. Jom. Tengok kalau aku kat gunung. Bahaya betul lah. Ya Allah. Aku nak pergi sana lah. Banyak benda lah nak. Tak apalah, lain kali. Sekarang ni aku nak hari episod pertama ni aku kena buat rumah. Tak apa. Ni tunggu dalam episod kedua insya-Allah. Okay, ciao dulu. Selamat tinggal. Nanti aku explore balik ke sini. Nanti aku datang balik ke sini. Relax. Woi mak dia. Semak betul lah. Jual semua rata-rata. Mampus kau tak guna ke. Semaknya lah weh. Aku nak mati lah tu. Kalau aku mati geram ni. Ya senang nak ni. Aku bau je nak. Iya. Alhamdulillah. Okay, sekarang ni aku cuma nak ambil barang yang paling penting, nak ambil batu. Buat. Aku dapat potato. Nice. Tak perlu. Ni dah nak. Arrow tu kan. Ni tak perlu. Ni dah besar. Ni nak nazak dah. Ni tak pakai. Ni pun tak pakai. Tak aku pakai. Redstone nanti aku cari lah. Kayu tak tahu aku tu kayu stick lah. Lain kali lah aku cari. Okay, sekarang ni aku perlukan ke batu ni lah nak buat rumah. Aku nak ambil semua ni sambil tu korang. Ni bukan ke amethyst? Aku jumpa. Oh my god. Look at this. That sounds so beautiful. Tolong jangan ada apa-apa. Oh. Dah cukup. Aku cuma perlukan beberapa saja.
Okey, cukup. 1, 2, 3, 4. So ada 4 stack. Sangat baik. Okay, so kita boleh keluar dari sini. Okay, tiba masa nak buat rumah. Okay. Jom kita keluar dari sini. Up the way. Negatif 596. 347. Okay. Cool. Nice. Wow. Weh lah, ada air dari situ. Macam mana aku tak perasan? Mana lah aku tak perasan. So kena ingat negatif 8 sini kena ingat tak apa nanti aku akan ingat. Okay, sekarang ni nak cari tempat boy kau duduk bawah ni ha. Ni nongok dari situ ni. Okay, nak buat rumah kat mana? Berapa situ pun boleh ada. Kalau kita tengok-tengok jangan lalu. Ouch. Kambing. Yes sir. Yeah. Minta maaf aku lapar. Terima kasih. Satu daging je guys. Okay, ada sugar cane ni bagus. Sangat bagus. Aku rasa sini sesuai lah buat rumah. Tengok ni, besar tempat dia. Okay. Ya Allah, aku lupa nak ambil katil. Alamak. Okay guys, nampaknya aku rasa kat sini yang sesuai nak buat rumah. Sebab dia sangat banyak ruang. Dengan kat belah situ ada laut, kat sini ada pokok, dengan kat sana ada macam ada macam pokok macam tu lah. Macam tu aku suka. So that means so aku rasa dalam ni aku kena okay, sekarang ni aku tak tahu aku nak buat apa. Apa ni? Ambil kau. Aku rasa malam ni aku just baik lah. Aku ada ni dengan ni. Oh my god. Ni aku tolong kau. Lepas tu biar aku gaduh ke belakang. Ambil kau. Baik lah aku dapat carrot ni. So bertanaman lah. Berbuat tanaman lah. Okay. Okay kau. Ambil kau. Okay. Tak kena. Ambil kau. Ambil kau. Belakang. Ya Allah, SP aku dengan aku tinggal kat sini ya. Gunalah. Dah tidur. Apa tu? Aku buat apa kat sini? Aduh, tapi tak ada lead. No. Aduh. Jangan bunuh Fast tu. Ingat senang nak cari ha. Tak guna punya anjing.
Yang gini. Jangan marah weh. Garangnya. Just biar je. Yes, my stuff. Apa level berapa? Level 7. Kalau boleh tunggu sampai level 11 pun tak apa. Ni aku nak buat simpan barang. Okay, so yes, ngangam. Oh. Okay, sekarang ni batu dah ada. Sekarang ni aku nak buat pula. Sekarang ni aku nak ambil kayu kat sana pula. Oh, tak ada tu. Okay, sekarang ni aku nak ambil kayu kat sana. Wow. Wih, memang perfect lah. Memang perfect. Sebab apa, ada banyak cave kat tempat sini. Satu kat sana, satu kat bawah sini. Banyak. Okay, sekarang ni ambil kayu. Oh, ada tu. Continue. Kita balik. Yeay. Okay, pun ni sebab aku kelaparan. Okay, dah ada stamina. Pakcik, saya minta maaf pakcik. Saya tak sengaja. Bukan tak sengaja, saya pun lupakan sangat pakcik. Tapi pakcik izinkan pakcik. Dah nak malam ni, aku tidur sebelum ada phantom aku benda semua. Yes, sleep. Okay, right, so masuk ke pokok. Okay, hei ya Allah. Wah, tingginya aku. Hey. Oh. Shalala. Wih, tingginya aku. Wih, yo. Kecilnya island kat situ. Kecil. Island kat situ sama. Wih, tinggi. Aku sangat tinggi, 135 tinggi aku. Wow. Dah nak habis. Oh. Dah nak habis. Dah habis. Okay, tengok sikit pokok dia macam ni. Nanti apa ni, banyak setting jatuh lagi. Aduh, ya Allah, penatnya aku. Okay, sekarang ni buat rumah. Yeay. Aduh, tapi ada satu masalah, tanah pula. Sebab dia kat atas ni nak kena tutupkan. Saya akan buat
Kena ambil tanah. Allah, I need food. Aduh, aku nak mati. Sekejap, aku nak buat sesuatu sekejap. Then give me vegetarian. Oh, mata terang. Okay. Woi, satu je bag. Penipu lagi ni. Oh, tak ada satu je. Bagi je dunia aku. Yes sir. Yes on boleh. Simpan satu carrot dalam ni. Takut makan semua nanti. Ya Allah, aku bahu je nak ubi. Enak malam. Sudahlah. Tolong jangan ada creeper please. Please. Selamat. Hari kelima. Aduh. Ambil kau. Tuan. Kacau aku lagi. Okay. Banyak semua tu. Ada banyak. Apa benda aku nak kata aku tak tahu. Tengok ni berapa banyak. Berapa banyak pasal dia ni. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stack chop. Wow, banyak ni. Okay, sekarang ni aku tak tahu aku nak buat apa. Aku nak bina rumah tapi tak tahu nak bina rumah macam mana. Itu masalah ni. Ni aku rasa ini ala nak siapa ni ya. Ambil kau. Aduh. Bismillah kalau tak salah. Okay guys, sekarang ni aku tak tahu aku nak buat apa. Tapi yang aku tahu aku nak buat rumah. Okay. Lagi semua kayu ni. Jadi kan aku tak nak kat sini dulu sampai. Okay. Turtle jangan makan tu ya. Okay. Banyak turtle tau. Okay. Malam. Sleep through the night. Okay, nasib baik. Jangan kacau aku ni. Aduh, terbakar. Buat lah. XP.
Okay, kita guna ni stone cutter. Kita baca dia guys.